Boleh mula, dah rekod. Okey, terima kasih. Mari kita mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Mus'ab bin Ahmad Syazwan dan ahli kumpulan saya iaitu Fatin Sofina, Aina Batrisha, Fatin Nabihah dan Aiman Alif Aiman. Baik, kami akan membincangkan satu situasi berkaitan literasi murid sekolah rendah. Situasi yang diberikan ialah seorang murid tahun 2 membaca ayat dengan sangat perlahan dan tersekat-sekat walaupun perkataan yang dibacanya mudah. Berdasarkan situasi ini, kami akan mengenal pasti jenis isu yang berlaku, punca masalah, cabaran yang dihadapi oleh guru, kesan terhadap pembelajaran murid serta mencadangkan strategi PDP yang sesuai termasuk integrasi KPPB. Baik, bagi jenis isu, jelas menunjukkan bahawa ini ialah isu membaca, khususnya dalam kemahiran literasi asas. Murid masih belum dapat membaca dengan lancar walaupun perkataan tersebut mudah, yang sepatutnya sudah dikuasai pada tahap tahun 2. Hal ini menunjukkan terdapat kelemahan dalam penguasaan asas membaca. Baiklah, dari segi punca masalah pula, ia mungkin berpunca daripada faktor murid itu sendiri. Seperti belum menguasai kemahiran fonik dan suku kata dengan baik. Selain itu, murid itu juga mungkin kurang latihan membaca secara konsisten. Faktor persekitaran juga memainkan peranan. Contohnya, kurang sokongan ibu bapa atau kekurangan bahan bacaan di rumah. Seterusnya, cabaran utama yang dihadapi oleh guru ialah guru perlu mengendalikan murid yang mempunyai tahap kebolehan berbeza dalam satu kelas. Hal ini menyukarkan guru untuk memberi perhatian secara individu kepada murid yang lemah membaca. Selain itu, guru juga perlu mengejar silibus walaupun terdapat murid yang masih belum menguasai kemahiran asas. Selain itu, kesan terhadap pembelajaran murid pula ialah murid akan ketinggalan dalam memahami isi pelajaran kerana tidak dapat membaca dengan lancar. Selain itu, murid mungkin akan berdiri dan kurang yakin untuk membaca di hadapan rakan-rakan. Jika berlarutan, keadaan ini boleh menyebabkan minat murid terhadap pembelajaran semakin menurun. Bagi cadangan strategi PDP pula, guru boleh menggunakan kaedah fonik dan latihan secara berperingkat bagi membantu murid mengenal bunyi dan membina perkataan lebih sistematik. Pendekatan penting untuk mengukuhkan asas membaca murid. Selain itu, aktiviti bacaan berulang juga dilaksanakan supaya murid lebih biasa dengan perkataan dan ayat yang dibaca. Aktiviti ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kelancaran dan keyakinan murid dalam membaca. Selain itu, guru juga boleh menggunakan bahan bantu mengajar seperti kad imbas, buku bergambar dan bahan audiovisual untuk menarik minat murid. Penggunaan bahan yang menarik dapat menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan dan tidak membosankan. Dalam aspek KPPB pula, guru boleh melaksanakan rakan pembelajaran atau peer tutoring, di mana murid yang lebih mahir membantu murid yang lemah membaca. Kaedah ini bukan sahaja membantu murid lemah, malah menggalakkan kerjasama dalam kalangan murid. Selain itu, guru juga boleh merujuk kepada pakar seperti guru pemulihan khas untuk mendapatkan bimbingan yang lebih khusus. Di samping itu, pembelajaran autentik boleh dilaksanakan dengan mendedahkan murid kepada bahan bacaan dalam kehidupan seharian seperti papan tanda,
label atau cerita harian supaya pembelajaran lebih bermakna. Kesimpulannya, isu membaca dalam kalangan murid ini perlu ditangani secara menyeluruh dengan menggunakan strategi yang sesuai serta sokongan daripada pelbagai pihak. Dengan pendekatan yang berkesan, murid dapat meningkatkan kemahiran membaca dan seterusnya mencapai pembelajaran yang lebih baik. Sekian, terima kasih.